Ada banyak rumah tangga yang mana isteri ni berakhlak buruk, isteri ni banyak menguji sabar suami, tapi suami bertahan-bertahan memilih untuk sabar. Ada banyak perkahwinan yang suami berakhlak buruk, kurang bertanggungjawab, kurang prihatin, kurang apalah, tapi isteri sabar. Banyak rumah tangga yang saling menyabar, isteri sabar, suami sabar, dua-dua sabar, boleh bertahan sampai akhir. Tanpa segan. Banyak rumah tangga boleh bertahan sampai akhir bukan kerana dua-dua tu terbaik, dua-dua tu sempurna, tidak, tetapi dua-dua mempunyai sifat sabar yang kuat. Dan tidak semua rumah tangga yang poligami itu rumah tangga yang tidak bahagia. Maksudnya sama ada poligami ataupun monogami, kedua-duanya ada ujian. Tetapi tidak ada solat berjemaah suami isteri, tak baca Quran jemaah suami isteri, kan, tak zikrullah jemaah suami isteri, tak baca ilmu-ilmu agama dalam rumah tangga. Jadi bila tidak ada iman dalam rumah tangga tersebut, adakah rumah tangga ini boleh dibawa ke syurga? Tak boleh, tuan-puan sekalian. Sebab itulah Allah berpesan dalam Al-Quran, sesungguhnya pasangan kamu, anak kamu, semua itu ujian bagi kamu. Adakah anak, isteri, suami kamu itu melalaikan kamu daripada mengingati Allah?